Ini adalah tempat minuman ayam saya yang sedut air secara automatik daripada tong dekat bawah reban ni. Tenaga pula dapat dari sistem solar. Semua ni sebab nak gantikan bekas lama yang ambil banyak ruang dalam reban ayam saya. Bekas air ayam biasa ni, dia punya konsep dia botol kat atas, dia punya tempat takung kat bawah ni. Air dalam balang akan keluar dekat celah lubang tu. Kita akan nampak yang air akan memenuhi tepi-tepi bekas tu dan akan stop keluar air bila paras air melebihi lubang. Ini kerana balang tu kedap udara. Bila tak ada udara boleh masuk, air tak boleh keluar. Jadi tu yang dia trap tu. Saya nak simpan banyak lagi air, jadi saya kenalah besarkan balang. Untuk besarkan balang pula tak praktikal, makan ruang. So cara ni saya nak scrap, saya nak gunakan pump air dengan floating sensor ni. Konsep design dia, saya akan ada satu bekas air. Atas ni ada penutup dia, saya akan letak lampu sini. Kat belakang dia, saya buat satu mounting system yang simple supaya mudah nak selenggara. Ada lubang air lebihan untuk keluar dan ada lubang masuk air. Dan 3D print. Saya ambil masa dalam maybe 2 hari lah sebab ada beberapa kali part tu tak berapa jadi. Saya kena tweak balik design dia. Okay, first saya nak settlekan dia punya tempat bekas air ni. Nampak ada lubang tepi tu kan? Lubang tu untuk masukkan sensor yang akan jadi switch ni. Sebelum apa-apa, kita kena try dulu. Switch ni macam mana? Bila saya test, saya dapati dia punya switch ni bila terbuka macam ni, dia off, rapat dia on. Bila sensor switch kita ni dia hidup ataupun turn on, bila dia punya pelampung kat bawah naik straight kat sini, kita kena terbalikkan sebenarnya sebab saya nak guna motor kan. Motor ni pump lah. Pump ni bila saya sambung direct kat sini, air tu akan hidup bila dia straight saja. Kalau saya letak dalam bekas air saya ni macam ni kat sini, saya nak pump air ni, duk pump air masuk sampai air naik. Kat sini baru dia stop untuk pump air lagi. Sekarang ni dia tak buat macam tu. Untuk terbalikkan dia, saya boleh gunakan microcontroller. Saya boleh program supaya dia terbalikkan input off kepada on kepada off. Ataupun satu cara lagi, tak perlu guna programming, kita guna physical kita punya switch ni saja. Saya boleh pusingkan macam ini. Jadi bila air tak ada, dia akan kat bawah. So dia akan isi air sampai atas ni, dia berhenti air. Kat bawah, diisi air. Bila air dah naik, dia tolak pelampung ke atas, dia stop. Jadi saya boleh pasang terus dekat lubang yang saya sudah buat ni. Ada gasket dia tu, kita skrukan rapat-rapat, pelampung boleh naik atas. Alright. Lubang ni untuk air masuk, saya sumbat je dia punya hose dan gam lah, tak nak bagi air keluar. Okay, ni tube untuk masukkan air. Jadi mestilah keluar daripada ini. Ini sebenarnya pump ni. Out. Okay. Cantik. Switch yang ini akan kontrol pump ini. Cuma wayar tak cukup panjang. Kita panjangkan sikit. Okay, bekas air yang ada pump dan sensor sudah settle. Last, ni penutup atas dia. Dalam ni saya nak letak lampu supaya sentiasa terang je dari sini. Dalam reban ayam tu senang ayam tu nak nampak. Kat sini air. Okay. Pakai LED 4 ketul kot yang kecil ni. 4 LED kecil ni saya akan sambungkan secara bersiri supaya 12 volt daripada input solar nanti dia akan pecah 4. Setiap LED akan dapat 3 volt. Saya akan letakkan dia dekat tu atas ni. So buat dia punya sambungan kejap. Okay, semua ni bersiri Kalau selari dia akan semua dapat 12 volt. Bila LED ni rating dia dalam 4 volt 5 volt, kalau lebih dia akan terbakar. Okay, settle. Saya akan gam terus dekat belakang ni. Okay. Dan lekatkan. Yes. Kan comel tu. Untuk sambung ke sistem solar panel reban ayam tu, saya gunakan XT60 connector. Lepas bateri ni kita kena cover dengan heat shrink terminal dia, kalau tak bahaya expose. Untuk mudah selenggara, ini dia punya penyangkut belakang dia, mounting dia. Saya akan skru sahaja. Okey, ni belakang tu. Untuk skru ni saya gunakan screwdriver baru saya. Ini daripada M-Top. Saya akan skrukan dekat belah kiri dan juga kanan. Alright, sekarang masa untuk test. Buat sini. Okey, kat belakang ni akan ada air lebihan yang keluar kalau ada air terlebih lah. Dia punya pump masuk dalam saya punya basin kecil ni.
Dan power dia akan cocok kat sini. Ini 12 volt. Saya dah cocok dekat saya punya power bank ni. Saya dah trigger untuk provide 12 volt. Wah, tak gerak. Oh, okey. Okey. Alright kan. Masuk dalam air. Keluar dari depan ni. Air akan keluar dekat tepi tu, memenuhi bekas dan tengok kita punya pelampung. Makin naik. Stop sebelum lubang air keluar. Okey, stop, cantik. Jadi, kalau lah saya nak bersihkan bekas air ni, saya just tekan je pelampung ni supaya air tu dipump lagi. Saya tekan, air tu akan dipump, keluar kat lubang tu, akses dia. Ni kalau saya nak bersihkan bekas air ni lah. Basah. Ayo. Dah, boleh tu. Jom kita pasang dekat kita punya rumah ayam, reban. Sebelum saya pasang, bagi saya kemas kejap saya punya reban ayam ni. Dia punya sawang-sawang habuk-habuk yang melekat kat jaring ni susah betul nak tanggal. Bila dah ada blower macam ni, bagus senang. Jaring ayam ni bila banyak sawang berhabuk, dia punya pengaliran udara tu tak cantik. Ayam boleh lemas atau dapat penyakit kalau udara tak cun. Okey, berbalik pada kita punya bekas air automatik ni tadi, saya nak letak kat sini. Jadi buat lubang lah. Besar sikit lubang dia sebab nak keluarkan air sekali. Tengok, muat tak? Okey. Bila dah okey ni, bolehlah kita skrukan dia punya bracket dan try sangkut. Okey, cantik. Last, kita punya tangki air. Saya akan gunakan tong hitam ni. Bracket untuk pump tu saya akan letak dekat penutup dia. Kalau sini macam tak boleh nak cover nanti. Kat sini. Dia punya orientation. Tengok. Lepas tak masuk kan? Okey, boleh. Cun. So, skru je lah. Saya gunakan tong warna hitam supaya nak elakkan cahaya daripada masuk. Bila air yang bertakung lama ni kena cahaya, kemungkinan akan ada kulat. Tu yang saya pakai bekas hitam macam ni. Tong ni pula saya akan letakkan dekat bawah reban. Terlindunglah daripada hujan supaya kita punya pump ni tak basah. Pasangkan cover dia dan sambungkan hose ke dasar tong. Okey. Bila tong besar macam ni, saya rasa air dia boleh tahan maybe lebih sebulan untuk ayam 45 ekor. Dan biasanya saya akan masukkan spirulina sikit dalam air ni sebagai multivitamin ayam. Tinggal sambung sistem solar dan test. Air keluar. Nice. Bila dia dah sampai full tu, dia akan stop air dan ayam boleh minum. Bila dah ada sistem automatik untuk air ayam ni, maka yang bekas air lama ni saya boleh keluar lah. Bawa keluar. Maybe untuk ayam sakit ke apa. Yang penting ayam dekat dalam ni dapat bekalan air yang bersih, sejuk dan senang saya nak selenggara kalau kotor ke apa. Barulah lapang sikit ruang dalam rumah ayam saya ni, geban ayam saya ni. Kalau tak, gedabak besar air kat tengah tu dah lah kacau. Lepas tu pula kena top up selalu. Yang tinggal sekarang saya nak buat dia punya bekas makanan pula. Ini pun dalam seminggu habis. Saya nak buat balang besar yang automatic load je terus masuk dalam bekas makan kat sini. Tahulah, mungkin letak kat sini juga kot supaya nak bagi jimat ruang, bagi banyak tempat dia orang nak main. Apa tu? Makan apa tu? So, sebelum saya tutup, saya nak ucapkan terima kasih kepada M-Top sebab sponsor video ni. Korang boleh dapatkan tools daripada M-Top dekat website dia. Diorang ada bagi list outlet diorang dan beberapa kedai Mr. DIY yang terpilih. Ataupun pergi ke Shopee, cari M-Top. Dekat Mr. DIY punya Shopee pun ada juga. Ini kira tools kategori mid-range, harga berpatutan. Itu je, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe kali, jumpa dalam next video. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum. Sedap minum air situ kan. Fresh. Tak adalah air bertakung kat situ je.